Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Para penonton yang saya hormati sekalian, insya-Allah. Uh, ini adalah siri kedua. Jauhlah ibadah korban bersama haluan. Kalau yang pertama kita membawa lokasi iaitu di Masedonia Utara, di mana kita akan melaksanakan korban. Untuk wawancara kedua ni insya-Allah kita akan berkongsi korban yang dibuat di rancangan penerbitan semula air Banun, khususnya di uh, Sungai Rabah. Dan bersama kita untuk wawancara ni adalah pertama Tok Pengulu ASKI Ali, insya-Allah, iaitu Tok Pengulu untuk Kampung Sungai Rabah, di mana itu adalah merupakan pusat kita melaksanakan sembelihan korban untuk diagihkan ke kawasan RPS Aibanun. Dan panel kedua ialah Saudara Yusman Nazir, iaitu daripada ASAK ataupun alumni, pelajar Sekolah Sains Sungai Petani, insya-Allah. Yang mana specialnya korban di Aibanun ni, insya-Allah, dilaksanakan oleh ahli-ahli ASAK bersama dengan relawan haluan. Dan Tok Pengulu ASKI, insya-Allah, adalah menjadi anchorman lah, kita dalam melaksanakan projek kebajikan, bukan saja korban saja, tapi projek lain lah, insya-Allah. Jadi uh, uh, Encik ASKI, insya-Allah. Jadi untuk soalan yang pertama ni, insya-Allah, uh, boleh berkongsi sikit lah, sebab mungkin para penonton nak tahu juga RPS Aibanun tu di mana, dan berapa ramai dudukan penduduk dan juga berapa kampung di kawasan tu, insya-Allah. Boleh saya Azki berkongsi sedikit, insya-Allah. Baik, baik. InsyaAllah. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Cik Halim. Selebih sebab selalu saya panggil dengan nama apa? Panggilan Pak Cik Halim. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Pak Cik Halim atau pihak Aluan pada malam ini dapat jemput saya bersama untuk eh, berkongsi berkenaan dengan program Jauhlah korban kan, di Kampung Sungai Raba. Uh, Baik, saya akan kongsi berkenaan dengan berkenaan RPS Banun. Yang pertama, RPS Banun ni yang saya nak apa? Nak bagi penerangan sikit lah rancangan penempatan semula. Maksudnya RR tu rancangan PP itu penempatan semula, penempatan, S itu semula, dan RPS Banun. Itu dimasukkan dalam RPR apa RPS Banun, rancangan pendapatan semula. Jadi dalam RPS Banun dia sebanyak ada 18 kampung, uh, terbagi pada dua lah. Darat ada 10 kampung, ada darat ada 13 kampung, bukan kan? Sorry, darat ada 10 kampung dan tasik ada 8 kampung. Kampung yang ada di darat iaitu Kampung Sungai Raba, Kampung Desa Damai, Desa Permai, Pengkalan Permai, Kampung Kabel, Kampung Desa Ria, Kampung Selao, Kampung Kelab, dan termasuk dengan Kampung Semelu lah, Kampung Semelu, Kampung Pulau Tujuh, dan Kampung Sungai Tekam. Di area tasiknya iaitu mula dari Kampung Sungai Ciung, Sungai Tebang, Sungai Cueh, Sungai Caruk Bus, Kampung Caruk Bus, dan Kampung Tebang Baru. Dan di belah Raya Belum ada 3 kampung lah, Kampung Sungai Tiang, Kampung Sungai Kejar, dan Kampung Kelewang.
Itu adalah kampung-kampung yang ada di bawah RPS. Kampung yang ada di bawah pimpinan saya ataupun kampung yang saya jaga ialah Kampung Sungai Raba. Kampung Sungai Raba ialah di bawah uh, jagaan saya lah, dan kampung selian saya ada 5 kampung. Kampung Damai, Desa Permai, Pengkalan Permai, Kampung Kabel. Itu adalah bawah selian saya lah. Ada sekitar RPS Banun. Setakat ini adalah di bawah selian saya. Itu saja setakat ini perkenalan daripada saya. Terima kasih. Jelas, Biji? Okey. Cuma nak tanya tambahan, uh, apakah apa ni uh, kerja orang kampung ni dari segi untuk uh, meneruskan kehidupannya? Apakah dia punya kerja insya-Allah? Berkenaan dengan pekerjaan, setakat ini ramai majoriti yang telah pun bekerja dengan uh, bekerja-kerjaan lah. Maksudnya peluang-peluang pekerjaan peluang-peluang pekerjaan yang kerajaan telah buka dan berikan kepada masyarakat pada hari ini banyak dibuka, iaitu jawatan sebagai ranger hutan, yang menjaga hutan lah, Oh, yang menjaga hutan, uh, menjaga haiwan-haiwan atau binatang di hutan di sekitar sini lah. Uh, Banyaknya yang kerja dengan Taman Negeri, Ranger Taman Negeri dan Pra Taman Negeri lah. Itu di bawah kerajaan negeri, dan selain itu di bawah Jabatan Perlitan, dipanggil sebagai Ranger Hutan. oh, Dia akan meronda lah mana uh, skop kerjanya sama saja, Taman Negeri ke Jabatan Perlitan, WF, daripada Rimau sendiri, Persatuan Harimau Malaysia kan, daripada hmm. yang meme itu gajah. Dia banyak, banyak ranger lah, dan dia banyak department yang sama, tugasan pun yang sama, ronda, pasang kamera. Itu yang sekarang Oh, ni majoriti yang bekerja ke arah itulah. Dan selain itu ada yang bekerja dengan sekolah, ada yang kerja yang bekerja sendiri ataupun kampung ni dah tak ramai lah yang kerja sendiri ni. Anak-anak muda pun hmm. ramai yang kerja dengan apa, pihak-pihak agensi lah setakat ini. Alhamdulillah. Seterusnya, uh, Cik Aski, ini untuk soalan yang kedua insya-Allah ya. Uh, Baik, Setiap tahun ya, seperti yang ASAC melaksanakan ibadah korban di air di air Banun lah insya-Allah. okey, Khususnya di Sungai Rabah insya-Allah bersama dengan relawan haluan. baik, Dan bagaimanakah sambutan penduduk kepada program korban yang dilaksanakan ini insya-Allah? Boleh berkongsi sedikit? baik. Daripada segi sambutan orang kampung atau masyarakat di sini, saya rasa amat baik lah, sangat-sangat baik, dan sangat mengalu-alukan. Daripada awal dulu, Hmm. selepas memeluk Islam pun ramai yang maksud dia bukan dia tak mau sambut, dia masih lagi dia panggil bukan budaya dia. Dia baru saya pun sama juga. Dulu pun zaman tahun 2000 baru meluk Islam. Tahun pertama menyambut apa ni, Hari Raya Korban, apa, Oh. Raya Korban apa semua tu memang jadi macam ganjil lah sikit lah. Jadi sebab bukan Oh. budaya, kan sebelum ni tak Islam kan. Jadi tahun demi tahun alhamdulillah, Hmm. sampai sekarang lah, sampai sekarang pun pihak haluan pun banyak apa, pihak agama, pihak haluan sendiri pun banyak, tak betul setiap tahun memberi pendedahan kepada kami lah. Tapi saya rasa sambutan sambutan tu sangat baik lah. Walaupun dulu tu orang kampung, maksud dia dulu tu dia sambut, tapi dia takut apa, nak makan pun tak nak. Oh. Dia kadang-kadang nak tengok orang sembelih pun tak boleh orang kampung nak tengok penyembelihan kan. Sebabnya dia kata sekian lah, dia pantang lah apa semua. Tapi alhamdulillah 3 tahun dan ke sekarang kan,
Orang kampung pun ramai yang makan daging kurban. Sebab apa, banyak dah kita, kan kita banyak NGO luar ataupun pihak-pihak luar memberi Hmm. pendedahan kepada orang kampung, apa itu korban, makna korban, apa semua. Jadi alhamdulillah setakat ni boleh katakan, kalau kata masak apa sup daging tu habislah, tak sampai sejam habis yang itu. Habis. Jadi alhamdulillah InsyaAllah. daripada segi sambutan tu alhamdulillah pihak haluan pun banyak. Dulu tahun lepas pun anak muda pun ramai yang bantu, apa potong daging, membuat bagian apa semua. Alhamdulillah. Kalau boleh macam tu lah, kalau boleh setiap tahun tu kita galakkan biar orang kampung tu yang bagi apa, buat kerja lebih sikit, supaya nampak kat situ orang kampung ni dia ada kesedaran kepada, apa dia faham apa itu korban. Ya, Alhamdulillah. Jadi maknanya korban yang dibuat ni insyaAllah oleh ahli-ahli asak dan kesemuan haluan juga, maknanya telah banyak membantu ya. Membantu dari segi, kata orang tu, memberi kesedaran Ya, pada ya. penduduk kampung tentang ibadah korban itu sendiri, insyaAllah kan. Kerana ibadah korban ataupun hari haji dan hari Aidilfitri adalah bukan dua uh, hari yang begitu tinggi dia punya apa ni nilaian dia dari segi Hmm. agama, insyaAllah ya. Baik, uh, kita pergi ke soalan yang terakhir, di mana insyaAllah uh, saya akan bertanya juga kepada Encik Yusman, soalan yang sama juga, iaitu uh, apakah harapan, apakah harapan dan saranan uh, Cik Aski kepada masyarakat luar ataupun kepada penonton kepada rancangan kita ni, program kita ni. Boleh beri sedikit pandangan ataupun harapan, insyaAllah. Silakan Cik Aski. Uh, Mengenai harapan, saya berharap agar usaha ini dapat diteruskanlah, supaya kita dapat mengeratkan lagi talian persaudaraan di antara kita. Hmm. Mudah-mudahan usaha ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting sekali apabila kita masuk ke apa, di mana-mana kampung orang asli ataupun Hmm. uh, kampung orang asli lah. Yang pertama sekali itulah kita perlu uh, didik mereka dengan inilah, dengan percakapan yang baik, akhlak apa semua, hormat menghormati. InsyaAllah mereka Hmm. pun bila mereka, kami rasa selesa dan rasa macam okey, orang luar okey dengan kita dah, tak ada masalah. Oh. InsyaAllah kita buatlah program apa pun selepas ini. Macam haluan sendiri dah buat hampir 7 tahun 8 tahun tu ya, dengan masyarakat. Alhamdulillah, masyarakat pun dah, bila haluan datang pun dah macam apa, macam keluarga sendiri dah, macam saudara sendiri dah. Itulah harapan saya. Alhamdulillah. Akhir sekali, saya mengucapkan ribuan terima kasih lah, kepada pihak haluan Asak yang banyak membantu mengadakan program korban di RTS Bandung. Baik, terima kasih. Saya dengar haluan ada buat program korban di negara yang memerlukan, termasuk Malaysia. Berpengalaman lebih dari 20 tahun. Wah, menarik tu. Jomlah daftar sekarang. Mudah je. Daftar di korban.haluan.org.my atau hubungi 011-5779-6309. Seterusnya, insyaAllah, saya akan tanya soalan pula kepada ahli panel kedua kita, iaitu Saudara Yusman Nazir, iaitu ahli uh, alumni, Persatuan Alumni Sekolah Sains Kedah, insyaAllah. Jadi uh, Encik Isman, insyaAllah, soalan yang pertama yang ingin saya tanya, dan untuk Encik Isman uh, boleh menceritakan, baik, boleh perkenalkan apa tu uh, asap tu, insyaAllah. Apakah dia punya uh, aktiviti dan kerja-kerja amal
yang dilaksanakan oleh ASAK ni, insyaAllah. Supaya penonton pun nak tahulah, insyaAllah. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Baik, terima kasih Tuan Haji Halim ya. ASAK ni sebenarnya dia Persatuan Alumni Bekas Pelajar Sekolah Menengah Sains Kedah di Sungai Petani lah. Dan sekolah ni telah ditukar nama, sekarang ni dinamakan Sekolah Menengah Sains Sultan Ahmad Jiwa. Jadi ASAK ni Haji Halim, dia ditubuhkan hampir 20 tahun dahulu. Lama Bertujuan untuk menggemeling tenaga dan kepakaran lah bekas-bekas pelajar dia, alumni dia, untuk membantu warga sekolah kami ni supaya mereka ni boleh maju lah kan, dan juga membantu masyarakat luar, termasuk kebajikan untuk orang asli yang kita tengah ada buat di Air Banun di Gering lah. Jadi kami di ASAK ni Haji, kita ada kutipan tabungan bulanan sendiri di mana ahli-ahli kami ni kita mencorong bulanan lah, dan seterusnya kita berbakti kepada orang yang memerlukan, terutama untuk kalangan ahli kami sendirilah. Kalangan kami sendiri ni sebab masing-masing semua dah tua lah kan, 65 ke atas lah, dan seperti kes-kes apa masuk hospital kan, kes-kes macam jatuh sakit, ada kematian, lepas tu ada anak-anak ada apa yang kenduri, tapi ada orang nak pergi haji dan sebagainya. Inilah antara tujuan asas yang ada di ASAK ni sebagai pengenalan. Terus ke Haji. Jadi maknanya ASAK ni pun dia punya aktivitinya samalah je dengan haluan, insyaAllah ya. Jadi soalan yang kedua Encik Yusman lah, ingin saya tanya insyaAllah, iaitu kenapakah ibadah korban oleh ahli-ahli ASAK ini diadakan di rancangan pendapat semula orang asli Air Banun, khususnya di kampus Sungai Rabah. Boleh kongsilah kenapa dipilih Sungai Rabah ni, insyaAllah. Okey, baik. Ini soalan yang baguslah Haji Halim. Sebabnya gini, asalnya kami ASAK ni, kami mencari apa tu, mana ada kumpulan-kumpulan ASAK yang lain, tahun-tahun lain di dalam ASAK ni yang sering melakukan aktiviti korban lah untuk golongan yang mustazafin, orang yang susah lah, di seluruh negara. Kat mana mereka beraktiviti. Dan bila kami tengah duduk cari-cari tu, kami dapati ada beberapa orang kami ni di belahan zon utara ni, mereka ni memang dah lama duk, ataupun tak tahulah berapa lama mereka ni dah memangnya duk buat kerja lah. Mereka ni bergabung untuk aktiviti kebajikan ni dengan beberapa NGO yang lain. NGO ni yang jenis yang kami jumpa ni ada rajin masuk hutan. Dan apa mereka buat, mereka menyantuni orang asli yang mereka ni terpencil jauh lah, 3-4 jam daripada tamadun, dan mereka ni pun miskin. Jadi ada yang masuk bagi NGO ni, ada yang masuk bagi bantuan macam makanan, bina-bina perbaiki rumah orang asli, perubatan dan juga pendidikan. Maka apa berlaku ialah kami idea tercetus untuk ASAK ni, untuk kami ikut NGO ni untuk melihat apa yang mereka dah buat lah. Dan sambil masa yang sama intai tengok apa peluang-peluang yang ada untuk ASAK berbakti, kalaupun kami boleh buat lah ya. Jadi pada masa dulu, wakil kami daripada ASAK ni, antara mereka ialah almarhum ahli kami lah, Encik Mazlan Ayub dan juga Tuan Syed Ilyas. Mereka ni telah sertai delegasi yang diketuai oleh satu NGO bernama Haluan lah, Haluan Malaysia ni, cawangan Pulau Pinang, yang NGO ni dah memang bawa masuk lembu korban di kawasan sana. Tapi kawan kita ni piriki lah 2 orang. Jadi mereka tengok, mereka puas hati dengan sistem pengurusan yang Haluan dok buat lah. Nampak macam cekap, nampak macam profesional dan sebagainya. Dan semenjak dari itulah ASAK ni kami mendampingi
NGO ni dalam aktiviti korban Aidiladha setiap tahun. Jadi rupanya NGO haluan ni, mereka ni ada pasukan petugas mereka sendirilah. Bila mereka buat, mereka ni semua volunteer, yang kita tahu lah, mereka ni semua volunteer. Tak ada siapa yang makan gaji lah. Semua volunteer, mereka ni petugas mereka sendiri, mereka ada petugas sendiri, dan kami ni di Asang kami bantu mereka ni segi mencari peserta dan mencukupkan bilangan-bilangan lembu, kan, lembu korban, dan kami cuba dapatkan daripada asar, daripada keluarga, ahli keluarga besar dan sebagainya. Jadi dia macam win-win lah. Kami nak buat asar ni, nak masuk hutan, cari orang, cari kampung dan sebagainya, apa sendiri kami tak ada keupayaan sama macam tu. Tetapi NGO haluan ni dia pada buat dah. Jadi dia macam win-win situation lah, Tuan Haji. Gitulah jawapan. Okey, maknanya haluan boleh bekerjasama dengan ASAD di tempat-tempat lain juga ya. Dan kerja-kerja kebajikan, insya-Allah. InsyaAllah. Kita akan berbincang lebih lanjut lagi lah, insya-Allah, untuk projek-projek bersama Baik, kita boleh insya-Allah. Insya-Allah. InsyaAllah. Baik, seterusnya Encik Isman, ini Ya, saya ya. tanya soalan yang ketiga ni, insya-Allah ya. Okey. Sejak bila ASAD menjalankan program korban di Aibanun, insya-Allah? Okey. Terutama kita berpusat di Sungai Rabah. Ya, okey. Tempat tu ya. Ya. Baik. Sebenarnya kami di Asang ni kita mulai ikut haluan ni pada tahun 2020 lah. 2020 kita ahli haluan pun ada, ahli Asang pun ada, sama-sama kita jadi peserta lah dengan 2 ekor lembu. Dan tahun berikutnya kita jadi 3 ekor lembu. Dan tahun seterusnya 2022 tak salah saya lah, kami nak cuba berani buatlah 4 ekor lembu. Tapi bila kita sampai 4 ekor lembu ni, kami dapati 4 ekor lembu ni terlalu memenatkan lah. Bukan saja yang penat ni kami dan relawan daripada haluan, tetapi yang penat juga adalah orang kampung lah. Sebab dia pun nak kena turun sembelih, lapar, buang perut, apa kepala kan, kerak kepala apa semua tu. Jadi tahun tu pula ada apa berlaku tahun 2000, tak salah saya 2022, lembu seekor tu terlepas. Dia terlepas lari kan. Wah, ni bapak besar agak lah. So kita ni nak harap asal ni kita tak larang lah kan. Tapi relawan haluan ni dia peligan lembu tu. Ligan lembu daripada dengan pick up sampai ke kampung satu lagi jauh mana lah kan. Dan daripada leso lembu tu sebelah dia sana, lepas tu angkat daging balik ke kampung Sungai Rabah, surau Sungai Rabah yang Haji Alim sebut tu. Jadi kerja korban di kampung asli ni dia sebenarnya adventure. Suasana adventure dengan keadaan yang resources yang limited dan sebagainya lah. Jadi banyak tugasan yang kita kena selesaikan. Dah lah kena pilih leso lembu tu betul, daripada kena semelih, nak kena lapar, nak kena timbang, nak kena bungkui, banyak kerja. Lepas tu kena agih pula daging ni. Dan lebih pada tu ialah kita untuk petugas-petugas ni kita kena masak pula. Bila kita dah masak, orang kampung nampak dapur berasak, depa beramai nak makan sekali. So kena masak untuk depa juga kan. Masak daging korban, lepas tu cuci kawasan selepas tu kan. So secara puratanya kami duk nampak ni, dia walaupun dia penat, banyak adventure, tetapi dia mendatangkan kepuasan lah kepada kami Asak dan juga kepada haluan sendirilah. So selalunya pukul 3 petang ke atas lah baru boleh selesai dan kami balik ke Penang. Jadi tahun 2023 kan, 2 tahun lepas, kami turunkan semula kuota maksimum kepada 3 ekor lembu. 3 saja kan. 4 ekor ni macam challenging sikit lah. Dan lepas 2023 kami tukar strategi dengan korban, hanya kita buat korban selang setahun. Maksudnya hanya setiap 2 tahun kita buat sekali. Kita tak buat macam tu tiap tahun kita buat kan. Kita pun dengan umur makin meningkat ni tak apa nak larat lah. Jadi kita ikut tahun ganjil 2023. Ni tahun 2025 kan. Jadi macam tu lah. So bermakna selepas 2023 ni lah korban kita nak buat insya-Allah dalam bulan Jun nanti.
Korban 2025 yang akan berlangsung pada hari raya ketiga, insya-Allah. Raya 3 9 Jun di Surau Al-Fatah, Sungai Rabah di Great, tempat kita akan mendirikan solat Jumaat di situ. Kita akan buat di tempat ni. Jadi buat masa ni kita hanya korban satu ekor lembu saja, satu ekor. Dan pada hari raya pertama, mengikut Tok Pengulu dia, raya pertama orang kampung akan korban dulu 2 ekor. Yang dapat daripada kawasan parlimen di sana lah. Jadi bila campur balik jadi 3 ekor juga. Tapi yang bahagian asak ni kita bawa mai sekok lah, ya. Jadi soalan tadi tu ialah macam mana sambutan oleh ahli-ahli haluan, ahli-ahli asak ni. Macam mana ahli depa kan? Betul, Uh, betul. Macam mana sambutan? ya. Ahli asak tu kami dapati sambutannya sangat menggalakkan lah. Sangat menggalakkan setakat ni lah. Jadi setiap tahun kota kami sentiasa dapat dipenuhi lah, alhamdulillah. Cumanya air banu ni dia jauh di dalam pendalaman di Hulu Perak. Jadi tak ramai lah ahli kami yang duduk berdekatan sana lah, Gerik ke Jeli ke mana, tak apa ramai. Jadi tidak ramai yang sanggup hadir sama semasa korban. Tapi kami boleh uruskan juga dengan pelibatan baik orang-orang kampung di sini lah, dan juga ahli asak yang kebetulan tinggal di belah utara tanah air. Belah-belah Penang, belah Kedah ni ada kan, dari kanan Patong lah. Perak Utara pun ada juga. Ada daripada masa tu daripada Taiping depan naik. Kuala Kangsar ada depan naik tolong. Kuala Kangsar tak jauh dah. Dan untuk korban tahun 2025 ni, Haji Alim, saya mewakili asak nak jemputlah seramai mungkin ahli kita untuk turun bantu kerja korban kita di lokasi nanti. Itu dulu. Alhamdulillah. Bagi kami lah, Haji Alim, kami asak ni, kami sebenarnya berharap lah penduduk 2 kampung di sini, iaitu Kampung Air Banun dan Kampung Sungai Rabah, harapnya mereka akan turun bantu kami lah, gotong royong macam biasa pada hari korban nanti. Dan biasanya bila kita buat korban di sana, kita bergabung dengan haluan. Kita buat dekat kawasan surau Sungai Rabah, sebab kemudahan dia lebih lengkap lah, ada dapur, ada air dan sebagainya lah kan. Jadi selalunya orang lelaki dia akan buat kerja berat lah. Buat kerja berat, angkat apa, semelih apa, lapah apa semua kan. Dan ahli-ahli asak kita akan sediakan transport, bawa angkut dan sebagainya. Dan hari haluan dia sediakan pelapik, tempat tongkol, apa tu, kapak, pisau apa kepala, and then apa nama, mesin nak potong tulang dan sebagainya lah. Dan kaum wanita dia bantu dari segi menyediakan bahan-bahan untuk memasak dan sebagainya, ya. Jadi tapi lebih daripada itu lah, Haji Alim, kami ni asak ni sebenarnya kami korban tu satu hal lah, ya. Tetapi harapnya kami asak ni adalah supaya orang kampung di sana akan merasakan bahawa ibadah korban ni satu ibadah yang penting lah untuk mereka sebenarnya, bukan sebagai apa aktiviti ritual saban tahunnya. Sebagai orang yang menganut Islam, dia merasa benda ni satu benda yang sangat sangat dituntutkan oleh agama. Jadi bukan setakat kita aktiviti fizikal saja kan, tetapi juga untuk mereka sendiri. Bila kita sebut istilah korban ni, kami asal berharap lah bahawa mereka sendiri pun akan berkorban diri mereka dengan cara secara spiritualnya menghadiri lebih banyak kelas-kelas agama yang dianjurkan oleh berbagai NGO dan juga oleh Jabatan Agama Islam Perak sendirilah. Kelas-kelas ni ICSK pun tahulah dia akan ada susunan orang lelaki, orang perempuan, kanak-kanak dan sebagainya. Maksudnya mendalami pengetahuan agama ni pentinglah di sana. Itu harapan kami lah, ya. Ini asak ni kita kalau boleh nak lah supaya penduduk RPS Air Banu ni di bawah CSK ni ada 5 kampung kot, agarnya mereka ni menjadi Muslim yang beramal dan menjadi orang yang baik segi akhlak dan sebagainya. Secara umumnya Haji Alim, secara umumnya saya tengok lah penduduk di sana bila kami masuk, mereka lebih reseptif lah. Bahasa Melayu ni kata apa? Reseptif ni lebih mudah untuk menerima. Mudah menerima
berbanding dulu-dulu lah kami start korban tahun 2020 dulu. Sekarang ni mereka dah lebih kenal kami dan sebagainya, dan kita boleh boleh ajak dan bersama-sama untuk melakukan kerja-kerja di sana, insyaAllah. Itu saja, insyaAllah. Terima kasih insyaAllah pada Cik Aski, Tok Pengulu Kampus Sungai Rabah RPS Aibanun, dan juga pada Encik Isman Nawazir, ahli asak, insyaAllah, kerana sudi untuk bersama dalam wawancara ini, insyaAllah. Dan kepada para penonton, kita mengharapkan dan menjemputlah para penonton untuk bersama-sama dengan haluan mengambil bahagian di dalam ibadah korban yang dilaksanakan oleh haluan, sama ada di luar negara ataupun di dalam negara. InsyaAllah, semoga Allah SWT memberkati kita semua. InsyaAllah kita akan jumpa lagi di wawancara yang lain pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.